Penyanyi dangdut era 1980-an, Zaliha Hamid, 65, menghembuskan nafas terakhir di Hospital Sultanah Aminah, Johor Bahru, jam 8.30 malam tadi. Berita pemergian penyanyi lagu dangdut reggae itu disahkan suaminya, Ungku Sulaiman Ungku Aziz, Allahyarham, sudah seminggu berada di hospital akibat jangkitan kuman pada paru-paru. Arwah sudah seminggu dimasukkan ke hospital. Awal pagi keadaan arwah masih okey, tetapi mula mengalami sesak nafas sebelah petang. Keadaannya mula nazak dan arwah menghembuskan nafas terakhir malam ini. Saya sempat mengajak arwah mengucap, Ungku Sulaiman, bagaimanapun belum dapat memastikan di mana jenazah akan dikebumikan. Jenazah masih dalam proses urusan di unit forensik hospital berkenaan. Kami belum putuskan sama ada nak bawa pulang jenazah ke kediaman kami atau ibu saya, katanya. Awal bulan ini, Ungku Sulaiman memberitahu keadaan arwah kembali terjejas berikutan kandungan kalsium berlebihan dalam otak sehingga mengalami kekejangan. Keadaannya kembali seperti mana kali pertama mengalami serangan angin ahmar pada tahun 2019.